Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan berkata kesemua 23 sukarelawan Malaysia yang ditahan rejim Zionis bukan kerana memasuki Israel secara haram. Sebaliknya dikepung di perairan antarabangsa ketika dalam perjalanan menjalankan misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla GSF ke Gaza. Sehubungan itu, Muhammad meminta orang ramai supaya tidak terpengaruh dengan sentimen dan tuduhan yang tidak berasas tersebut. Jangan orang kata mereka masuk ke Israel secara haram. Mereka tak pergi ke Israel, mereka nak pergi ke Gaza. Tetapi dikepung oleh tentera rejim Zionis Israel dan dibawa dan ditahan di Israel. Jadi jangan dengar cakap-cakap orang. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyambut ketibaan 23 sukarelawan Malaysia di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Terminal 1 Sepang malam ini. Muhammad turut menyifatkan kepulangan selamat sukarelawan tersebut sebagai kejayaan besar diplomasi Malaysia yang sekaligus melambangkan solidariti antarabangsa di samping menjadi detik kelegaan dan kebanggaan nasional. Kita mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk Presiden di atas usaha beliau dengan tahap diplomasi tertinggi beliau bersama-sama dengan kepimpinan negara-negara sahabat seperti Turki, Mesir dan Jordan. Muhammad berkata kerajaan Turki memainkan peranan penting dalam memudah cara pembebasan sukarelawan Malaysia yang ditahan secara tidak sah di Israel selepas kapal mereka dipintas oleh tentera Zionis di zon merah kira-kira 100 batu nautika dari perairan Gaza dan dibawa ke pelabuhan Ashdod, Israel pada 2 Oktober lepas.